Bayangkan anda datang ke sekolah seperti biasa untuk mengikuti kelas pendidikan jasmani dan kesihatan. Namun, hanya dalam beberapa saat, satu kemalangan mengubah seluruh kehidupan anda. Lebih mengejutkan, hampir 6 tahun kemudian, Mahkamah Tinggi memutuskan pihak sekolah cuai dan mengarahkan pembayaran ganti rugi melebihi RM452,000 kepada mangsa. Apakah sebenarnya yang berlaku? Mari kita ikuti kronologi kes ini. Kisah ini bermula pada 17 September 2019 di SMK Cah, Segamat, Johor. Ketika itu, Muhammad Syakir Irfan Syed Ali merupakan pelajar tingkatan 2 yang sedang mengikuti kelas pendidikan jasmani dan kesihatan atau PJK. Menurut fakta kes yang dibentangkan di mahkamah, sesi PJK berlangsung antara jam 8.30 pagi hingga 9.30 pagi. Guru bertugas bersama seorang lagi guru telah mengasingkan pelajar lelaki dan perempuan sebelum menjalankan aktiviti frisbee. Selepas aktiviti tersebut selesai, Muhammad Syakir bersama seorang rakan mengambil raket badminton milik sekolah untuk bermain secara santai. Namun tanpa diduga, batang besi raket badminton itu tiba-tiba tercabut daripada pemegangnya. Batang besi tersebut melayang lalu terkena mata kiri Muhammad Syakir. Akibat kejadian itu, beliau mengalami kecederaan yang amat serius. Mangsa mengalami kecederaan tembus pada mata kiri, keretakan tengkorak serta pendarahan akut dalam otak. Kecederaan tersebut menyebabkan beliau mengalami kecacatan klinikal kekal yang menjejaskan penglihatan dan fungsi neurologinya. Susulan insiden tersebut, satu saman difailkan di Mahkamah Tinggi Muar melalui bapanya, Syed Ali Syed Hussein sebagai wakil litigasi. Antara defendan yang dinamakan ialah guru aktiviti, pengetua sekolah, ketua pengarah pendidikan dan kerajaan Malaysia. Plaintiff mendakwa pihak sekolah gagal memastikan penyeliaan yang mencukupi terhadap pelajar sepanjang aktiviti dijalankan. Selepas meneliti keterangan, Hakim Mahkamah Tinggi Muar memutuskan bahawa pihak defendan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kejadian tersebut. Mahkamah menetapkan liability 100% ke atas defendan kerana gagal menyediakan penyeliaan yang munasabah dan berkesan. Mahkamah menganugerahkan ganti rugi RM400,000, ganti rugi khas RM12,809 dan kos guaman RM40,000. Keseluruhannya melebihi RM452,000. Kes ini menjadi peringatan bahawa keselamatan pelajar semasa aktiviti sekolah merupakan satu tanggungjawab yang amat penting. Apakah pandangan anda mengenai keputusan mahkamah ini? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen, tekan butang like dan subscribe untuk lebih banyak video kronologi.